Aku rasa itulah dia. Yang macam tak betul cakap dengan kucing tu. Jom kita mulakan misi ni. Wow! Cantiknya bulan dan bintang ni. Berkilau dan bersinar macam muka aku. Adakah ini pertanda untuk air goreng itu daripada langit malam ni? Tak dapat air goreng langsung pun jadilah. Terang pula cahaya malam ni. Terangnya. Kiki lah. Sedia, Dave? Jangan kau bergerak. Diam kat situ. Bos besar nak jumpa kau, Kina. Kalau kau tak bagi kerjasama, kau takkan dapat keluar hidup-hidup. Kami akan bawa kau sekarang. Bos buka pintu sekarang. Mempersembahkan Bos Besar Tarshini. Akulah artis. Aku geram betul lengan mereka ni. Pegang je pistol tu. Pula dah. Bos, kita ni nak tangkap orang ke nak menari ni? Kepala saya boleh botak tunggu bos, tahu tak? Alah, bukannya lama pun. Apa yang bukan lama? Piano tu entah datang dari mana? Okey saya, aku serius sekarang. Akhirnya, aku dah kepuk kau, Sakina. Serahkan kong tu kepada aku. Dengan kong tu, aku akan dapat kuasa sekolah ni. Berhenti kat sini. Nakam mayat aku dulu sebelum kau sentuh Sakina. Oh, inspection is fun. Kau ingat pistol? Mainan kau tu boleh takutkan keturang? Mainan kau kata, rasakan kuasa keadilan. Ha? Alamak, tertukar pistol anak jiran. Lepas dari dia! Berhenti! Lakonan yang sangat hebat. Sambungan kedua akan menyusul. Cikgu Farhan,